Ada batas yang tidak terlihat namun dirasai oleh jutaan manusia. Batas yang tidak perlu disentuh oleh sesiapa. Sekalung apresiasi buat saudara penerajuk acara Barisan Kehakiman yang arif lagi bijaksana, para juri yang berwibawa, warga dewan penuh berkarisma, seterusnya sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hadirin yang saya muliakan, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya mengajak saudara dan saudari memaknai tajuk pidato saya yang berbunyi Autonomi Tubuh, bertindih kedaulatan seorang wanita. Autonomi tubuh membawa makna bahawa setiap manusia, khususnya seorang wanita, berhak penuh menentukan apa yang berlaku pada dirinya tanpa campur tangan sesiapa. Ia bukan sekadar kebebasan membuat pilihan, tetapi mengiktirafkan terhadap martabat, maruah dan kedaulatan diri. Kedaulatan pula menegaskan bahawa tubuh seorang wanita bukan wilayah awam untuk ditafsir, dikawal atau diputuskan oleh orang lain. Ia adalah ruang peribadi yang suci yang hanya pemiliknya berhak menentukan sepadanya. Maka apabila dua konsep ini bersatu, ia menjadi satu deklarasi tegas bahawa wanita memiliki hak mutlak terhadap dirinya. Hak yang tiada siapa boleh ditafsir sewenang-wenangnya dan tidak boleh dirampas atas nama adat, budaya atau kuasa. Namun, sejarah manusia telah membuktikan sesuatu yang pahit. Ada golongan yang sentiasa diberi ruang untuk menentukan, sering dan namun ada pula yang sering ditentukan. Wanita sejak dulu hingga kini sering menjadi sasaran penafian hak paling asas. Dan apabila kedaulatan terhadap diri dipersoalkan, disitulah maruah mula dicabut sedikit demi sedikit hingga ada yang tidak lagi mengenali harga dirinya sendiri. Hadirin sekalian, saya bawakan ufuk minda saya yang pertama di bawah kata kunci tubuh wanita milik siapa? Persoalan ini sangat mudah pada akal yang waras. Tubuh wanita semestinya milik wanita itu sendiri. Tetapi realiti dunia berkata sebaliknya, iaitu tubuh wanita dirunding oleh budaya, ditafsir oleh adat, ditentukan oleh suara-suara yang tidak pernah hidup dalam tubuh itu sendiri. Ia seolah-olah menjadi medan orang lain untuk berkuasa, bukan ruang peribadi yang harus dihormati. Lihatlah fenomena yang masih berlaku di seluruh dunia. Perkahwinan paksa, tekanan reproduktif, penolakan terhadap hak bersuara dan sentuhan tanpa izin. Menurut Persatuan Kesihatan Sedunia, WHO telah mengatakan bahawa lebih daripada 1 dalam 3 wanita di dunia pernah mengalami keganasan fizikal atau seksual dalam hidup mereka. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi ia adalah satu suara yang perlu didengarkan. Hadirin, ufuk minda saya yang kedua di bawah kata kunci autonomi tubuh, hak asasi bukan anugerah. Autonomi tubuh bukanlah hadiah daripada masyarakat. Ia bukan belas kasihan budaya. Ia bukan diskaun moral yang boleh diberikan atau ditarik semula. Autonomi tubuh adalah hak asasi manusia. Seorang wanita berhak menentukan apa yang berlaku pada dirinya, apa yang menyentuh dirinya dan apa yang memasuki wilayah peribadi dirinya. Hak itu tidak menunggu restu keluarga, tidak meminta kebenaran orang luar
dan tidak tunduk kepada tafsiran moral yang memihak kepada patriotik. Kita lihat contoh termudah, prinsip persetujuan. Dalam banyak negara, termasuk di Malaysia, undang-undang tegas mengenai hal Seksyen 375 Kanun Keseksaan menegaskan bahawa tanpa persetujuan yang jelas, sebarang tindakan fizikal adalah satu bentuk pencerobohan jenayah. Ini adalah pengakuan undang-undang. Bahaya tubuh wanita bukan medan bebas untuk sesiapa bertindak sesuka hati. Hadirin, ufuk minda terakhir saya ialah dari diam ke suara mengembalikan agensi wanita. Namun hadirin yang dihormati, jika suara tidak didengar, masih ramai wanita memilih diam bukan kerana reda, tetapi kerana takut, malu, trauma atau tekanan sosial yang memandam keberanian mereka. Ada yang membawa luka berbaki bertahun-tahun kerana percaya bahawa dunia lebih cenderung menyalahkan mangsa berbanding membela mereka. Tetapi sejarah perubahan sosial membuktikan sesuatu yang penting. Apabila masyarakat mulai mendengar, maka wanita mula berani bersuara. UNICEF pernah melaporkan bahawa kadar keberanian melapor meningkat secara signifikan apabila budaya menyalahkan mangsa dihentikan. Ini bermakna perubahan bukan mustahil. Ia bermula apabila kita menghormati suara mereka. Kerana apabila wanita bersuara, yang bangkit bukan hanya suara, tetapi maruah, agensi dan identiti yang selama ini cuba dirampas. Hadirin, autonomi diri seorang wanita bukan isu yang kecil. Bukan isu gender semata-mata, bukan isu moral yang sempit. Ia adalah isu kemanusiaan. Tubuh wanita bukan medan untuk dikawal, bukan ruang untuk ditafsirkan dan bukan objek untuk dimiliki sesiapa walau dengan apa alasan sekalipun. Izinkan saya mengakhiri bicara dengan satu deklarasi yang ingin saya tinggalkan dalam ingatan semua. Wanita tidak diciptakan untuk dipandu oleh suara. Tidak ditakdirkan untuk mengikut tafsiran masyarakat. Tidak diletakkan ke dunia untuk menjadi milik sesiapa. Tubuh mereka milik mereka. Tubuh kita milik kita. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih.